Sebenarnya saya pengguna Intiga testimoni live ya. Semasa saya ditimpa musibah, saya jatuh. Jadi saya kurang minum air. Akibatnya fungsi buah pinggang saya sudah merosot. Dalam tu semua negatif. Jadi Ustaz Solah suruh saya minum air Intiga tu sebelum darah diambil. Sekali lagi untuk dibawa kepada Dr. Fakar. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu saja saya mengambil Intiga tu sebanyak 3 kali ya sehari. Semua keputusan detail-detail dalam buah pinggang saya kembali positif. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan satu lagi tanpa saya sedar bahawa sebelum ni saya asma semput. Ya, semput saya pun saya baru sedar bahawa sudah hilang sama sekali. Syukur sangat saya pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya saya jumpa produk yang telah menyembuhkan ya penyakit saya.